kutin. Mau itu nak tiba. Tidak ada lagi kutin. Tidak ada ni. Ini kemudian nak. Nyok pingat ada tiga tu. Ini tiga tu nak kemudian nak. Punya rupa kan. Pada baru ni. Tak masa beliau dah dua. Tidak nak jauh juga. Tapi baru ni meh. Nanti kamu nak juga. Pek tulis kamu punya anak sakit. Mantu berarti hanya menjaga pakar kan? Bila anak laki kita utang. Kan kita no. Mantu menurut nanti bahasa dan apa ya? Anak mir udah baru 18 tahun mantu punya mak boleh menolak. Kan ini waktu aku dengar orang kemudian nanti tak ada aku. Tadi yang dah aku mulai beli orang buat lagi. Kan tak ada aku. Coba yang mesti nakul yang tu lah. Lalu rapi aku yang buat lalu rapi tu. Yang tu. Saya dia dah olah-olah bahasa orang ni. Orang bohong dijak kena pun tak. Anak tahu tak mana bahasa orang. Dengar apa itu? Palingnya kamu ni buat tempat pahlawan panglima. Kon pengkhianat PA ke PA. Ini bahasanya. Tiba kita rangkul yang PA ke PA yang rangkul dulu aja mereka yang dulu kau. Anak dia pokok kamu yang ada mati. Yang dengar lulun hanya pokok lulun pegang atau ideologi atau garis perjuangan. Bukan aja anak pegang dalam pokok lulun. Pek itu ketemu yang pengkhianat, orang menyerah. Ini pegang ke mualim, kawalan yang kuali. Baik mudah itu tentunya, mudah-mudahnya akalan nggak lupa. Mudah-mudahnya bagi orang akalan. Lo yang ada. Dia tu buat je tinggal pada dia. Juga. Dia bukan pada dia. Dia tu orang buka video le. Pak sampai ni baru. Punya tu kamu punya nak. Dia enak nama dia. Orang-orang